Apa kelebihan emas berbanding aset lain? Emas ada banyak kelebihan yang unik. Salah satunya, emas boleh jadi ubat mujarab untuk penyakit boros. Bila kita tukar duit jadi emas, automatik kita kurang rasa nak berbelanja. Sebab emas tak semudah duit untuk dicairkan. Simpanan pun tak bocor begitu sahaja. Selain itu, emas adalah pelindung nilai paling ampuh dalam sejarah. Bayangkan, sejak 1400 tahun dulu, 1 dinar emas masih boleh beli seekor kambing sampai hari ini. Tapi duit kertas, nilainya makin susut disebabkan inflasi dan kejatuhan ringgit. Emas juga adalah aset fizikal mampu milik. Tak perlu bajet besar macam nak beli rumah atau tanah. Dengan RM100, kita dah boleh mula simpan emas. Kumpul sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Lagi satu kelebihan emas, ia tak boleh dibekukan. Kalau bankrupt sekalipun atau nama kena senarai hitam, kita masih boleh simpan emas tanpa halangan. Ini benteng terakhir kewangan kita. Dan ia tak mudah dikesan atau dirampas oleh sesiapa. Jom simpan emas.